Kenapa orang kaya, kebanyakannya tuan-puan, mereka simpan emas bukannya duit? Ini tuan-puan, bukanlah cakap kosong. Ini adalah fakta tuan-puan. Tuan-puan, cuba bayangkan tahun 1990, RM100 boleh beli banyak barang. Tapi sekarang tuan-puan, RM100 pun terasa macam tak cukup. Baik, kenapa tuan-puan? Sebabnya adalah inflasi. Harga barang makin naik, duit kita pula makin jatuh, dan inilah sebabnya kenapa orang kaya tak simpan duit yang banyak di dalam bentuk tunai. Sebaliknya tuan-puan, mereka buat apa tuan-puan? Mereka tukarkan duit kepada aset yang kalis inflasi seperti emas. Tuan-puan, kalau anda simpan RM10,000 di dalam bank 10 tahun lepas, hari ini tuan-puan, kuasa beli duit tersebut dah jatuh hampir separuh. Tetapi tuan-puan, kalau 10 tahun lepas anda beli emas, yang mana tuan-puan, nilai simpanan anda boleh jadi 2 kali ganda untung. Dulu tuan-puan, 1 dinar emas boleh cukup untuk kita beli seekor kambing. Hari ini tuan-puan, 1 dinar emas masih boleh membeli seekor kambing. Tapi tuan-puan, cuba bandingkan dengan duit. Yang mana tuan-puan, kalau dulu RM300 boleh membeli seekor kambing, sekarang tuan-puan, harganya dah cecah RM1,500. Jadi tuan-puan, kenapakah emas ini menjadi pilihan utama untuk orang kaya? Mari saya explain untuk tuan-puan. Pertama tuan-puan, emas kalis inflasi. Yang mana tuan-puan, nilai emas meningkat seiring kenaikan harga barang. Yang mana tuan-puan, tidak sebagaimana duit, yang mana duit makin menyusut nilainya dari tahun ke tahun. Kedua tuan-puan, aset mudah dicairkan. Yang mana tuan-puan, kalau tuan-puan belum tahu lagi, emas ini boleh dijual dengan mudah di mana-mana negara sekalipun. Yang mana tuan-puan, nak jual emas ini sangat mudah, tak perlu pun dokumen yang rumit-rumit macam mana tuan-puan jual hartanah ataupun saham. Ketiga tuan-puan, perlindungan kekayaan. Banyak kerajaan dan bank pusat sendiri tuan-puan simpan emas. Sebab apa tuan-puan mereka simpan emas? Mereka jadikan emas ini sebagai rizab negara. Sebab mereka tahu tuan-puan, emas ini adalah pelindung kekayaan yang sejati. Keempat tuan-puan, tiada risiko bankrupt. Kalau tuan-puan simpan duit dalam bank, bank boleh muflis. Tetapi emas tuan-puan, tak ada siapa boleh mufliskan emas fizikal yang anda pegang sendiri. Jadi tuan-puan, janganlah tuan-puan ingat orang kaya sahaja yang boleh simpan emas. Yang mana tuan-puan, tanggapan tuan-puan itu memang salah tuan-puan. Sebab apa tuan-puan? Sesiapa sahaja pun boleh mulakan simpanan emas. Bahkan tuan-puan, dengan bajet RM100 pun, tuan-puan dah boleh mula membeli emas secara konsisten melalui akaun Gold Accumulation Program syarikat Public Gold tuan-puan. Jadi tuan-puan, jangan tunggu duit dalam bank habis dimakan oleh inflasi. Sebaiknya tuan-puan, dengan nasihat saya, mulakanlah simpanan emas anda sekarang. Sebelum apa tuan-puan? Sebelum terlambat. Jadi, sekiranya anda nak tahu cara paling mudah untuk menyimpan emas, cara paling selamat untuk menyimpan emas, saya boleh tunjukkan caranya. Tuan-puan cuma perlu komen nak belajar di bawah, ataupun tuan-puan DM saya sekarang. Pastikanlah tuan-puan anda tidak ketinggalan dalam perlumbaan untuk menyimpan aset sebagaimana emas ini. Yang mana tuan-puan, emas ini adalah aset yang sebenar. Ingat tuan-puan, orang kaya bukannya kaya sebab mereka ada banyak duit. Tapi mereka kaya sebab mereka tahu bagaimana untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset yang betul-betul selamat dan tuan-puan, apa yang penting kalis inflasi tuan-puan. Ataupun nak biarkan duit anda susut nilai di dalam bank tuan-puan, hari demi hari, tuan-puan buatlah keputusan tuan-puan. Nasihat saya tuan-puan, buat pilihan bijak. Pilih emas tuan-puan. Jadi tuan-puan, komen nak belajar sekarang dan saya akan bantu tuan-puan menyimpan emas dengan ilmu tuan-puan.